dijemput Nur Hafiz Afatisha bin Muhammad Aizul selaku Ketua Pengawas Rakat Ketua Murid SMK Bandar Baru Batang Kali bagi tahun 2026. Dijemput Aidil Zulhaziq bin Zulhafizi, Pengerusi PRS. Dijemput Muhammad Haikal bin Muhammad Taufik, Wakil Ketua Kelas Tingkatan 3. Ahmad Dana Zafri bin Ahmad Azri, Wakil Ketua Kelas Tingkatan 4. Dan Pavi Tiren, anak lelaki Anwar Rasan, Wakil Ketua Kelas Tingkatan 5. Dijemput Ali Nur Alia Humaira binti Amirul Azam, Ketua Pengawas Pusat Sumber Sekolah. Dijemput Nurwal Kristina binti Ibrahim, Ketua Pengawas SPBT. Dijemput Muhammad Syahmi bin Abdul Aziz, Ketua Pengawas Badar. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Dan salam sejahtera. Saya wartawan Ain melaporkan dari SMK Bandar Baru Batang Kali. Dan saya wartawan Ami. Hari ini berlangsungnya Majlis Wati Pelantikan Pemimpin Pelajar SMK Bandar Baru Batang Kali bagi tahun 2025. Soalan dia, bolehkah cikgu kongsikan objektif majlis pelantikan ini dan harapan pihak sekolah? Okey, jadi majlis pada hari ini, majlis watikah pelantikan pemimpin-pemimpin murid SMK Bandar Baru Batang Kali. Jadi objektif majlis ini diadakan, yang pertama, kita nak supaya kita nak meraihkan pemimpin-pemimpin murid yang kita dah lantik. Okey, supaya pemimpin murid ini mendapat satu motivasi dan semangat dan dalam menjalankan tugas mereka lah, dalam membantu guru dan pihak sekolah untuk menjaga disiplin dan juga semua urusan yang berkaitan dengan sekolah. Okey, dan harapan saya, semoga pemimpin-pemimpin murid yang kita lantik ini dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, dengan amanah, dengan berdedikasi, kan? Dan mereka ini dapat menjadi contoh yang terbaik buat murid-murid yang lain di sekolah ini, insya-Allah. Apakah nasihat cikgu untuk menerima anugerah pada majlis ini? Nasihat. Okey, jadi nasihat saya ataupun pesanan lah kan kepada semua pemimpin murid yang telah dilantik pada hari ini, sekali lagi lah macam yang saya nyatakan tadi, supaya mereka ini sabar dalam menjalankan tugas, tabah dalam menghadapi dugaan-dugaan dan cabaran-cabaran, kerana dalam apa saja tugas ataupun jawatan yang kita pegang itu sudah pasti ada dugaan-dugaan dan cabaran-cabaran. Dan jika mereka ini menghadapi apa-apa masalah, mereka boleh terus berjumpa dengan guru-guru untuk mendapatkan nasihat. Dan saya mengharapkan agar pemimpin-pemimpin murid ini dapat menunjukkan prestasi yang paling cemerlang dalam akademik, dalam sasiah dan juga co-curriculum, insya-Allah. Terima kasih Pengetua. Sama. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Bolehkah Ketua Murid kongsikan perasaan selepas menerima watika pelantikan ini? Perasaan saya banggalah dengan diri sendiri sebab dah 5 tahun, hampir 5 tahun bertunggu-lumbung untuk dalam bidang kepimpinan ni kan. So perasaan saya bangga dan puas hatilah untuk tahun ini.
Okey. Apakah cabaran yang ketua murid jangkakan sepanjang memegang jawatan ini? Cabaran yang saya hadap untuk memegang jawatan ni, pressure dia especially untuk pengawas yang kurang disiplin, untuk murid-murid yang kurang disiplin, yang tak ada kesedaran dengan peraturan sekolah. Itulah dia punya cabaran dia, susah nak kontrol lah untuk bagi diorang disiplin dekat sekolah. Okey, terima kasih.